pengguna-pengguna Proton tak tahu pun macam mana nak pakai features ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera to all good people. So saya Nashrin, Proton Sales Advisor Shah Alam. So hari ni guys, saya nak demo sikit dekat korang satu features ni, yang mana features ni rata-rata saya tanya semua pengguna-pengguna Proton tak tahu pun macam mana nak pakai features ni. Jadi features apa yang saya maksudkan tu? Okay, jom kita tengok dekat panel ni. Okey, button yang saya maksudkan tadi adalah button yang ni, adalah Hill Descent Control. Dia akan kontrol kereta korang ketika turun bukit, tanpa korang kontrol brake, tanpa korang tekan brake. Maksudnya dia akan mengikut kepada kecuraman bukit yang korang lalu tu, dan dia akan kontrol speed kereta. Dia akan mengaktifkan sensor brake, sensor tayar, supaya kereta korang turun mengikut kelajuan dan mengikut kecurunan yang sesuai. Jadi macam mana nak aktifkan fungsi Hill Descent Control tu? Pertama, korang kena tekan button yang ni dulu. Okey, korang nampak ada gambar kereta turun bukit dan gambar meter. So korang tekan dekat sini. Okey, so nanti dekat meter korang akan keluar button hijau ni, gambar yang sama dekat button ni. So makna kata function ni tengah aktif. So kalau korang tekan lagi sekali, dia akan hilang, bermaksud dia tengah off. Okey, jom saya demokan dekat korang semua. Untuk pengetahuan korang, sekarang ni saya demo menggunakan X90 X90 flagship. Okey, so sekarang ni kita dekat parking basement. Dia ada ramp untuk turun ke bawah. So saya akan tunjukkan lah macam mana function ni berfungsi. So pertama sekali kita onkan dia dulu. Okay, dan kita jalan macam biasa. Okay, so macam korang nampak sekarang ni kita akan turun bukit. So apa yang korang kena buat adalah korang lepas je brake, nanti dia akan buat auto parking. See, korang tengok, saya kaki saya kat atas ni, dia tak tekan apa-apa pun. Dia kontrol, korang just kontrol steering je. Okay, so dia akan kontrolkan korang punya braking. See, dia korang takkan lajak ke bawah. So bila sampai dekat kawasan cerun macam ni, kalau korang tak confident, korang tekanlah brake. Tapi kalau kata korang confident, just turn sahaja. Bila sampai dekat bawah, dekat kawasan landai macam sekarang ni, okay, function ni akan automatic disable. So korang kena tekan balik minyak macam biasa. Okay, korang dapat sesuatu daripada video ni, boleh share video ni, tekan save, sebarkan dekat kawan-kawan korang. Dan kalau kata korang berminat dapatkan X90 ni, tekan back biru dekat bawah ataupun tekan link di bio. Dan guys, jangan lupa follow saya untuk video yang akan datang.